saya berada di PG Jewel level 1 Menara Public Gold. Bersama saya lah Cik Humaira kan. Cik Humaira buat apa kat sini hari ni? Ni saya tengok lah barang kemas saya, sebab tahu PG Jewel ni ada sekarang barang kemas 999. So saya rasa macam menarik lah, sebab selalu kita 916 kan. So bila tahu 999 ni nilai dia lebih tinggi. So saya berminat nak grab lah barang kemas 999 hari ni. So item apa yang Cik Humaira keluarkan hari ni? Boleh ke share sikit? Saya nak grab dua buah cincin sebab saya minat dengan dua-dua design tu. Dua bentuk cincin. Sebab saya minat dengan dua-dua design tu. So nanti kita tengah menunggulah dia nak bungkuskan cincin tu. Ada tak lagi yang belum tahu, sebenarnya kita pun boleh keluarkan emas perhiasan 999 daripada akaun Emas Gap. Caranya mudah sahaja, tuan-puan boleh login ke dalam apps masing-masing, kemudian terus tekan pada button withdraw. Lepas dah tekan pada button withdraw, tuan-puan akan nampak section PG Jewel. Klik pada bahagian PG Jewel, kemudian sistem akan redirect tuan-puan ke website PG Jewel yang mana tuan-puan ada pilihan untuk pilih sama ada cincin, rantai, gelang tangan, anting-anting dan sebenarnya banyak lagi yang tuan-puan boleh pilih daripada website PG Jewel. Bila tuan-puan dah masukkan dalam troli, tuan-puan akan ada pilihan untuk tolak gram daripada akaun Emas Gap, ataupun tuan-puan sebenarnya boleh sahaja bayar secara full payment. Pilih mana yang bersesuaian dengan tuan-puan, lepas tu boleh minta sistem post ke rumah tuan-puan dengan selamat. Jadi mana-mana lagi yang belum mulakan simpanan emas, tuan-puan sebenarnya dah boleh mulakan tabungan emas serendah RM100 pada hari ini juga. Macam mana caranya? Boleh terus klik link bio untuk saya bantu tuan-puan sebaiknya.